Assalamualaikum. Hai, selamat petang semua. Okey, petang ni acak dengan Abi. Nak turun jaring petang ni. Tak cuba dah Abi. Jaring ni bawa dalam 5 hutas. Hari pun lewat lah. Hari ni pun dah lewat dah petang. Jom pergi pasang tu. Let's go. Pasang kat lubuk bawah ni. Ya, pasang dalam 2 hutas lubuk bawah ni. Pasang kat sini satu dari 3 inci setengah. Yang ni labuh 70 mata ni. Kalau nak ada rezeki ya. Oh, kena dah. Oh, buka pasang Bi. Buka Bi. Oh, boleh tahan. Oh, besar. Rezeki. Manampam. 3 ekor silo. Ha. Oh. Okey, siap satu jaring. Okey, settle satu lagi. Jaring 3 inci setengah. Jom, kita tengok pot belah atas lah, lubuk belah atas. Sini kita pasang jaring 3 inci setengah. Tapi tak boleh nak lentang ni sebab air laju. Kita main tepi je. Tarik ke tepi-tepi. Jaring 3 inci setengah. Okey. Siap satu lagi. Sampai bawah. Okey. Siap satu lagi jaring. Jaring 4 inci. Jaring 4 inci setengah ni. Jaring 4 inci setengah lentang. Sebab dia kasar sikit. Alhamdulillah acak berdahsyat pasang jaring petang ni dengan biji 5 hutas jaring. Baik, kita jumpa pagi besok. Stay tune. Ini dia hasil untuk petang ni. Upah lah dia. Nampam. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi semua. Oh ya, jom kita pergi tengok jaring pagi ni. Macam biasa lah, acak dengan biji. Tapi tak tahu lah jaring boleh angkat tak boleh angkat pagi ni. Sebab mana tadi hujan lebat. Besar bagi. Allah air. Oh, daripada sini nampak dah. Boleh ambil tak boleh ambil jaring ni Abi? Ha? Besarnya air. Tak apa, kita cuba cari tu Abi tak? Wow, apa kaki naik ni. Oh, tepi tebing air lah. Habis jaring. Oh, baik, tebing dah tak apa. Penuh air. Oh tu, berapa tu? Oh, dia awak.
betul air. Semua beri saya kayu. Kayu untuk ni cari jaring ni. Air ha. Baru nak sampai air. Okey, jom. Jumpa tak jumpa jaring? Ada? Ada? Oh, baik. Oh, jadi gulung apa? Ada kan? Oh, ada lampam. Alhamdulillah ada ke upah. Habis tak? Seekor. Oh, tu ada lagi depan ikan. Oh, besar je tau. Ekor lampam. Oh, ada seekor lagi besar lampam. 3 ekor. Oh, ada lagi. Why? Oh, okey dah. Oh, bukan pating. Pating pun ada. Oh, rezeki. Dah lekat. Bah. Ni cantik sikit ni. Baik, kita pecah selang. Alhamdulillah ada rezeki. Ni terlepas ikan tu. Kejap Oh. Ada lah. Tapi ikan ni macam baru lagi kena ni habis. Semua hidup. Oh, yang ni mampu. Yang ni kena semagang ke. Dok pun lemah. Air tolok. Tak biji besar. Oh, besar. 2 ekor pasang. Wah, ada susu oh, padat lah. Anak pating. Ikan fisik. Oh. Tapi lampang hebat pada sebarang. Sebarang bukan mampu. Berapa ekor? Ada 4-5 ekor? Ada. Pating. Pating. Ada ah. Kira jaring selamat ikan dapat. Oh, 1. 4 Ada lagi. lagi 4 utas lagi. Rasanya yang jaring besar 4 inci tu. InsyaAllah. Tak tahulah jumpa tak jumpa jaring tu. Sebab jaring tu lentang. Bukan ada ekor je. Mula-mula dia. Ada ah. Berapa ekor? 2, 4, 5 ekor. Jom kita cari jaring belah atas tu pula. Kita cari jaring kat sini pula. Wah, nasib baik ada jumpa. Alhamdulillah dapat ke. Sekejap. Ke belakang tak? Belakang sini, belakang sana. Wah, ada ikan ni.
Habis adik kan? Tak ada batu. Okey, undur. Mana ikan ni, Abi? Oh, ada lagi tu. Kalau tak naik. Boleh. Ikan baru tak ada. Oh, ada lagi ikan. Mana? Tengah lah. Anaknya tengah lah. Oh, lembek lah kena awal ni. Dah awal tak? Alhamdulillah settle. Oh, ada lagi seekor yang ni hidup. Hidup. Tapi lembek. Oh, koyok ni abang. Sallallahu. Buka bawah ikan lagi. Oh, ni ada batu. Tak ada ikan? Depan? Tak ada kan depan? Oh, lagi tengah lah. Ada tengah lah? Oh, ada. Besar? Ada. Hidup lagi tu, Abi? Oh, bunah awak. Tapi jari memang tak boleh pakai dah jari ni. Banyak hancur. Boleh tahan kat tengah lah. Alah, pokok. Tinggalan. Ni yang baru kena. Cabut dulu. Darah. Baru kena lagi ni habis segar molek. Alhamdulillah settle hari ni. Tak tahu lah boleh pakai tak boleh pakai. Koyok lah. Jom kita tengok 3 utah kita jaring. Atas. Kita cuba cari kat sini pula. Sini laju sikit air ni. Ada? Ada. Oh, alhamdulillah ada jumpa. Sini senang ke apa sebab belakang tali roti habis tak? Saya laju. Nampak? Oh, bawah. Tengok bawah dulu. Okay, tak ada tak? Apa saja. Apa aja. Mana batu lah. Oh, ada alhamdulillah. Ada lah. Bawa Batu tak apa je. Tengok. Mati kau bau, lemah. Air laju. Mati bau. Kalah dia. Ada hal lagi. Oh, kena sampah. Cek kau bangun. Okey. Jaring tak boleh nak ambil sangkut. Kita tinggal ada jaring atas pokok. Tunggu air surut nanti baru kita datang ambil balik. Jom kita tengok jaring 2 utah atas. Oh, kayu yang melintang. Balik. Angkat eh. Hai, lepas kayu. Pokok ni tak? Tu pokok depan ni. Kawasan ni tak? Ada jumpa? Oh, alhamdulillah jumpa. Jaring 4 inci ni jaring kasar. Bau. Oh, Banyak. angkat. Wah.
Oh. Besar bang. Hidup. Oh, hidup lagi. Ni lepas. Oh, tengok. Bunyi dia. Saya melaju tak nak makan ni. Oh. Kalau dengan jaring ni. Tengok dengan jaring ni. Silap ni. Lepak sungai. Jaring tak ada batu. Ada batu je. Tak ada. Ada batu. Buah batu besar. Dapat dah upah. Ada upah lah. Dah jadi musim gini tak apa. Allah, batu tu agak berat kan biak. Oh, besar lampau. Alhamdulillah ada juga rezeki. Air besar pun hasil padu. Jaring koyak rabak. Oh, memang dia cabut. Kat rumput lah. Alu lampau. Padu. Kat bawah kebun ni. Batu lah. Okey, Jek. Lepas. Ada? Tadi kan? Lampau. Hah? Wah. Tapi ikan tak? Hidup lagi ya. Lampang. Oh. Mana? Macam bau cak. Besar ni. Oh dia. Dia bau tu. Aku tarik cak. Aku pasang tajuk sini tak mau makan ni. Lemah lah dia. Begini kita ni. Kaki kat katnya. Bau kara. Ini tak ada nak ambil. Sebab ujung duduk dalam reba. Terus sidai tu atas pokok Jangan tadi. Saya suruh esok kita datang ambil. Itulah janji ikan dapat ambil biak. Baik. Selama dua jaring pula. Longok tu. Atau utah Latah. Hai, makin naik. Kasih air. Cari kat sini pula. Ada apa je? Jumpa ke sadai situ. Ni dah biak. Ya jari. Betul dah. Alhamdulillah jumpa ke. Dari 4 inci setengah ni tak? Terucuk belah sana tak? Kena ikan. Lawa jadi ni. Ada ikan. Macam buka. Ada gorgon besar. Kilo lebih. Allah dah terucuk dah biak.
Oh, mati juga tak tahan dia. Ah, wah kena kayu. Ada. Oh, lampau. Oh. Sekejap, dekat sikit sekejap. Sekejap. Oh, besar. Dekat tengah. Oh, agak jumpa ni. Okey kau. Oh. Oh, cabut kayu tu. Aku tarik. Wah, tengah ni apa je tak? Rupanya. Tepi tebing. Ada ujung. Ikan. Ada dapat ujung. Ikan tak ada. Penuh sampah. Ada ikan ujung ni. Oh, batu. Habis. Berapalah ada upah agak lampang. 2 ekor. Oh tu hak dapat dia tu hak lebih tadi. Habis tak? Nanti di batu. Oh. Jahit jadi gini. Ya. Bagi pakar jahit. Oh. Itulah dia budak plastik. Habis dah. Tu bubur plastik besar. Berat lama apa? Sampai koyok je cari. Boleh kau tempat kosong boleh tak? Boleh naik balik. Alhamdulillah cak budak siap angkat jaring pagi ni dengan biji. Alhamdulillah ada rezeki pagi ni. Kita boleh tahan je. Tapi pagi ni memang penat sikit. Kalau air besar. Ada 2 tas jaring kita orang tinggal. Tengok air surut nanti. Kita orang datang balik ambil. Okey, kita tengok hasil kat rumah nanti. Stay tune. Macam mana? Tengok air baru nak sampai je. Kepala air. Batu buah dalam plastik ganas je. Berat nak mampu. Koyok buka-buka. 7 kilo lebih habis. Oh, bajet 6 ni. 7 kilo lah. Kalau bunyi. Ya. Oh. Timbang-timbang lagi kita jual. Dah 3 bulan. Oh, 3 bulan dah. Jom, kejaran lah. Ha. Bagi 20 lah. Ha. Okey dah. Jual ikan. Tengok. Semua sekilo tu. Ikan bau pun ada kalau nak. Ikan bau, ikan patin. Nak yum? Ikan bawak, ikan bawak ni, ikan lampam. RM20 tu satu bekas. RM20. Ha, ambil je. Dia satu. Ni apa? Lampang ke? Sama ni lampam. Licik sikit. Ni info. Ni. Tu bawang. Okey lah. Jual ikan. Bawang Bawang ada, patin ada. Ni bawang dengan patin. Tenggalan. Tenggalan. RM30 je ni. Nak lah. Okey. Angkat. Tu ada 3 jenis, 3 spesies. Tenggalan, patin, bawang. 30. Nak suruh bubuh ni apa? Jom. Bubuh hekon kat konter. Nak boh. Oh, pasal ekon. Kacau. Okey. Okey, jual ikan. Jom, jual ikan. Dah siap timbang ha.
Bawa mungak. Iya. Oh, ada koyok sedap. Makan. Apa empat? Memang buah gawat situ lebih dekat pentas. Ya. Oh, lagi kau datang tau. Tunggu. Hah? Oh, pergi minum teh. Kau bagi belanja kau. Belanja? Okey. Terima kasih ya. Jual ikan. Alhamdulillah ada rezeki acak dengan biji pagi ni. Jual tadi semua sekali dapat dah RM80 seorang untuk pagi ni. Okey, sampai sini episod untuk kali ni. Terima kasih banyak-banyak yang mana sudah dapat acak, yang komen, yang share, yang like, yang belum subscribe boleh subscribe. InsyaAllah kita jumpa di episod yang akan datang. Assalamualaikum.